PM. Ready? Guys ready? Yes. Camera ready? Take one, take two, action. Take one, take two, action. Hashtag Sindra Leads, hashtag Sindra Educators, hashtag Sindra Kids, hashtag Sindra The Champion. Hai, apa khabar semua? Bertemu kita lagi dalam Sindra Talk Show bersama saya, hos anda kali ini. Terletak di Bandar Kanga, Perlis, Sekolah Kebangsaan Sri Indra menjadi tumpuan program sekolahku dalam episod ini. SK Sri Indra antara sekolah rendah terawal diwujudkan di negeri Perlis. Penubuhan sekolah ini bermula pada 21 Mei 1957. Pada awalnya, ia menumpang di Sekolah Inggeris Putra. Setelah 68 tahun berlalu, hari ini SK Sri Indra antara sekolah rendah yang disegani di negeri Perlis. Sebenarnya sekolah Sri Indra ini merupakan sekolah yang elit lah pada masa dahulu. Di mana kebanyakan daripada pewaris diraja akan bersekolah di sini. Dan pada satu ketika dulu, sekolah ini telah mendapat pengiktirafan sebagai sekolah kluster kecemerlangan. Cikgu Syamsul berasal dari Kanga, Perlis dan menjadi guru besar di SK Sri Indra sejak tahun 2023. Beliau menggalas tanggungjawab yang besar dalam meneruskan kecemerlangan yang telah dilakar oleh warga sekolah ini. Selepas mendapat pengiktirafan sebagai sekolah kluster kecemerlangan pada tahun 2012, KPM telah mengiktiraf Sekolah Kebangsaan Sri Indra sebagai sekolah berprestasi tinggi pada tahun 2012. Dan selepas mendapat pengiktirafan tersebut, sekolah ini telah melonjak kecemerlangan dari segi pencapaian akademik lah, terutama pada masa itu ada UPSR, di mana pada setiap tahun sekolah ini sentiasa mendapat ranking yang pertama dari segi peratus dan juga bilangan kecemerlangan di negeri Perlis. SK Sri Indra telah menempa nama dalam kecemerlangan akademik serta kemenjadian murid-muridnya. Namun terdapat keunikan lain yang menarik program sekolahku berkunjung ke sekolah ini. Sri Indra Mall menambah karakter unik pada SK Sri Indra. Pusat sumber sekolah yang berkonsepkan sebuah pasaraya atau shopping mall menjadikan SK Sri Indra berbeza daripada sekolah rendah yang lain. Bilik-bilik diubah suai ibarat premis perniagaan atau shop lot dalam sebuah mall dan di dalamnya terdapat pelbagai prasarana untuk kegunaan murid serta guru. Dengan adanya Sri Indra Mall, kita mengharapkan pelajar akan meningkat pencapaian dari segi 6 aspek. Iaitu yang pertama dari segi ICT, yang kedua IoT, yang ketiga event management, yang keempat communication, yang kelima dari segi agriculture dan yang keenam dari segi pencapaian akademik lah. Jadi dengan adanya Sri Indra Mall secara tidak langsung, dia telah memberi satu peluang kepada murid di mana murid tersebut mengharapkan mereka diberi peluang untuk menggunakan keseluruhan bilik-bilik tersebut secara optimum. Jadi dari segi kehadiran secara peratusnya pada setiap hari, kita boleh lihat bahawa kita menyamai peratus negeri. Peratus negeri adalah 95% kehadiran setiap hari. Dan kita hampir mencapai, di mana setiap hari peratus kita ada di antara 92 hingga 95%. Ini membuktikan bahawa kewujudan Sri Indra Mall ni telah berjaya meningkatkan peratus kehadiran di sekolah. Pihak sekolah amat jelas dengan hala tuju kewujudan Sri Indra Mall. Ia dilihat dapat menyumbang ke arah kemenjadian murid di peringkat sekolah rendah lagi. Penyediaan prasarana yang kondusif berjaya menarik minat murid hadir ke sekolah demi melahirkan murid kalis masa hadapan, menguasai sains dan teknologi serta generasi yang bermaklumat. Namun,
Bagaimanakah tercetusnya idea mewujudkan Sri Indra Mall ini? Bila zaman mantan pengarah lah Cikgu Naharudin Osman, sekarang ni sebagai Timbalan Ketua Nazir Malaysia, dia telah mengharapkan kepada setiap sekolah supaya mencipta satu kelainan. Dan pada masa itu juga mantan guru besar Sekolah Kebangsaan Sri Indra iaitu Cik Puan Syamila telah merancang bersama dengan guru-guru sini untuk membina satu kelainan, iaitu membina sesuatu yang dinamakan sebagai Sri Indra Mall. Kita ibaratkan Sri Indra Mall ni, Sekolah Sri Indra ni sebagai satu shopping komplek yang di mana dalam shopping komplek tersebut mempunyai shop-lot yang tertentu dan mempunyai kepentingan untuk murid-murid. Dan setiap bilik itu juga pelajar-pelajar akan mengguna sepenuhnya kemudahan yang ada dalam bilik tersebut. Merealisasikan idea sebuah pusat sumber sekolah berkonsep shopping mall adalah satu anjakan pemikiran di luar kotak oleh warga SK Sri Indra. Program sekolahku merujuk guru perpustakaan dan media Cikgu Nur Salsabila untuk mendapat gambaran lanjut Sri Indra Mall. Sebanyak 17 shop lot yang telah bersedia untuk dikunjungi murid-murid dan juga pelawat. Masih lagi ada, kita sedang menambah dalam 3 shop lot lagi untuk digunakan pada masa akan datang lah. Okey, shop lot yang berada di dalam Sri Indra Mall ni, antara yang paling disukai murid adalah Golden Cinema. Okey, Golden Cinema, kemudian Lollipop Shop, kemudian Book Spa Shop, Cyberspace dan juga Dekapo. Okey, sebenarnya seperti Dekapo adalah bilik muzik, tapi bila kita nak synchronise-kan sebagai Sri Indra Mall tu, sebagai kedai-kedai shop lot tu, kita namakan sebagai Dekapo. Yang itulah lebih kepada rename semula, rebrand semula. Okey, kalau nak ikutkan fungsi, sama saja fungsinya. Seperti bilik tayang. Okey, bilik tayang digunakan untuk kita buat tayangan video kepada murid. Kami transformasikan bilik itu sebagai Golden Cinema. Okey, di bawah Sri Indra Mall kita menyediakan pengawal pusat sumber lah. Kita panggil squad PPS. Seramai 65 orang. Memandangkan kita bilik yang ada di Sri Indra Mall ni, shop lot yang berada di Sri Indra Mall ni, semuanya berfungsi. Bukannya kita simpan untuk pameran semata-mata, dan berfungsi sepenuhnya untuk kegunaan guru, murid dan juga orang luar. Mereka boleh buat tempahan. Okey, jadi 65 orang squad PPS tu ditugaskan untuk setiap-setiap bilik tu pada waktu rehat dan pada waktu balik. Okey, tugas mereka memastikan bilik dalam keadaan bersedia dilawati dan diguna pada esok hari. Di dalam Sri Indra Golden Cinema ni kita akan buat ulasan movie review ataupun kita akan buat poster kan. Okey, untuk hari ni kita akan buat movie review. Okey, movie review. Jadi cikgu akan bagi seorang satu kertas ni, kamu kena lengkapkan maklumat-maklumat, isikan. Okey, macam biasa kita selalu buat tu. Guru Pemacu Reformasi Pendidikan adalah tema Hari Guru yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan untuk tahun 2025.
Guru merupakan penggerak perubahan dalam merealisasikan aspirasi reformasi pendidikan. Kejayaan reformasi pendidikan bergantung kepada peranan guru sebagai pemimpin, pendidik dan penggerak perubahan dalam membentuk generasi masa depan yang berdaya tahan, berfikiran kritis serta bersahsiah unggul dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Ingatilah jasa guru kita dalam memberi ilmu yang tidak ternilai harganya. Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di seluruh Malaysia. Terima kasih, Cik. Ikhlas daripada saya, Fahrena. SK Sri Indra merupakan salah sebuah sekolah cemerlang di negeri Perlis. Dengan murid seramai 821 orang, termasuk murid prasekolah, SK Sri Indra hanya melaksanakan satu sesi persekolahan, iaitu sesi pagi sahaja. Kecemerlangan serta kewujudan Sri Indra Mall menjadikan sekolah ini dikunjungi pelawat dari dalam dan luar negara. Antara bilik atau shop lot di Sri Indra Mall yang sering menjadi tumpuan adalah Sindra Golden Cinema. Sindra Golden Cinema telah wujud bermula pada tahun 2020 di mana kami mula membuat redesign untuk Sindra Golden Cinema bermula pada tahun 2020 dan kekal sehingga hari inilah 2025. Dan Sindra Golden Cinema ni merupakan asalnya adalah bilik tayangan. Tetapi apabila kita dah mengubah soal PSS sebagai Sindra Mall, maka Sindra Golden Cinema ini diwujudkan untuk lebih menarik kepada murid-murid untuk melakukan aktiviti selain PDPC di dalam kelas. Murid-murid boleh membeli minuman dan kudapan untuk dimakan ketika menonton. Suasana di dalam Golden Cinema menyerupai sebuah panggung wayang. Namun, ia diubah sesuai dengan tujuan pendidikan. Bilik Sindra Golden Cinema ini adalah merupakan tempat belajar di luar bilik darjah kerana murid-murid kadang-kadang ada ketika memerlukan mereka mendapat pelajaran di luar bilik darjah. Maksudnya suasana yang lain, dan Sindra Golden Cinema ni sangat-sangat disukai ramai kerana tempatnya lain pada yang lain lah. Seolah-olah panggung wayang. Untuk pengetahuan semua, Sindra Golden Cinema ini telah diwujudkan adalah hasil usaha dan kerjasama guru-guru yang berada di Sekolah Sri Indra lah. Dan inilah hasilnya setelah 5 tahun dan sangat-sangat berfaedah untuk murid-murid untuk diguna pakai sebagai tempat pembelajaran dan tempat untuk memperolehi info-info selain daripada luar bilik darjah. Bilik ini dilengkapi dengan TV Android bersaiz 75 inci serta set audio home theater bagi memberi impak visual dan sistem bunyi yang menarik kepada murid ketika menonton. Sesi menonton juga lebih selesa apabila pihak sekolah melengkapkan Sindra Golden Cinema dengan beberapa buah alat penghawa dingin. Oleh itu tidak hairanlah jika ia menjadi antara bilik yang paling digemari murid-murid di dalam Sri Indra Mall. Mula-mula kita memperkenalkan Sindra Golden Cinema ni, apabila mereka masuk, mereka wow, memang sangat-sangat teruja lah. Dan lepas tu mereka berebut-rebut untuk datang ke sini melihat tayangan di sini. Walaupun kita kata dalam kelas ada juga TV kan, tapi mereka lebih untuk suka datang ke sini melihat di sini sebab situasinya lain, tempat duduknya macam lain, sejuk, ada aircon. Kalau dalam kelas tu kurang berminat, panas kan. Tapi memang budak-budak, kalau kita murid-murid, kalau kita kata okey hari ini ustazah dah tempah, cikgu dah tempah, sangat-sangat gembira lah. Selesai menonton, tugasan diberikan kepada murid. Okey, tadi kita dah tonton video apa tadi ni? Macam biasa, apa yang kita tontonkan di dalam Sindra Golden
Golden Cinema ni kita akan buat ulasan movie review ataupun kita akan buat poster kan. Okey, untuk hari ni kita akan buat movie review. Okey, movie review. Jadi cikgu akan bagi seorang satu kertas ni, kamu kena lengkapkan maklumat-maklumat, isikan. Okey, macam biasa kita selalu buat tu. Okey, movie name, duration. Okey, semua maklumat tersebut dah ada dalam YouTube yang kamu tonton tadi. Macam mana cerita tadi? Best ke tak? Best! Kenal tak dengan pelakon-pelakon? Apa pelakon utamanya? Cikgu Lena. Setiap tayangan yang kita tayangkan pada murid-murid, kita akan buat Sindra book review supaya mereka tak tengok saja. Mereka melihat dan mengambil iktibar daripada apa yang dilihat, apa yang ditontonkan. Sekiranya ada perkara yang disukai atau perkara tidak disukai akan dicatat di situ, dan murid akan, orang kata apa, tak sambil lewa. Kalau kita kata lara kan, tak lewa. Jadi mereka akan mendapatlah info-info yang bagus daripada cerita-cerita yang ditayangkan. Selain pada cerita-cerita juga, mereka banyak juga melihat kembali aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan di sekolah, dan mereka sukalah sebab mereka pun ada di dalam tayangan-tayangan yang ada di situ. Kaedah PDP secara didik hibur atau fun learning di bilik Sindra Golden Cinema ini menjadikan murid-murid tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Secara tidak langsung, ia meningkatkan rasa minat murid untuk hadir ke sekolah. Program Sekolahku meninjau pandangan seorang murid terhadap Sindra Golden Cinema. Dekat Sindra Golden Cinema ni, kami selalu tengok macam movie macam Sarjan Hassan yang macam bagi kita moral lah, yang Piramli punya movie. Lepas tu ataupun kadang-kadang kami buka video untuk PDPC, macam contoh kita buat buka aktiviti BM, kita boleh buka kat TV Android ni, macam dia punya penjelasan, lepas tu boleh dapat dia punya jawapan sekali. Sangat bagus. Lepas tu dia sangat bagus. Lepas tu dia bagi kita macam moral. Lepas tu dia juga dapat menarik minat belajar dalam kalangan murid lah. Selalunya video macam aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Sindra lah. Macam drama raya. Kalau ada macam program. Apabila ditanya tentang penjualan minuman dan makanan untuk dibawa ketika menonton, ini respon yang diberikan. Yes, terutamanya bila kami buat hari kantin, kami akan buat macam kami tayang movie. So dia ada macam dia punya shift lah, bila nak cerita ni, pukul berapa. And lepas tu kita boleh beli popcorn, air semua. Lepas tu dah habis, kita kutip sampah. Saya bagi 10 bintang. Assalamualaikum. Selamat datang ke Sindra Lollipop Shop. Sindra Lollipop Shop adalah satu lagi bilik yang dijenamakan semula dalam Sri Indra Mall. Ia juga antara bilik yang diminati oleh murid. Lollipop Shop merupakan pusat sumber sekolah yang membolehkan murid membaca buku, melayari internet dan bersantai melakukan permainan dalaman. Sindra Lollipop Shop ini dikhususkan untuk murid-murid tahap 1. Guru penyelaras akan membantu mereka menggunakan kemudahan yang disediakan. Kita mengambil keputusan untuk mengasingkan 2 pusat sumber kepada 2 nama lah, Bookspot dan juga Lollipop. Ialah kita nak memberi peluang kepada lebih ramai pelajar menggunakan kemudahan yang ada tu. Jadi kalau kata kita hanya ada satu, maknanya dari segi jadual penggunaan pun terpaksa kita kecilkan. Jadi bila ada 2 ni, maknanya lebih ramai peluang untuk pelajar menggunakan kemudahan yang ada dalam Bookspot dan juga Lollipop. Kerana 2 bilik tersebut mempunyai kelebihan yang tersendiri dan sesuai untuk tahap pelajar.
Bootspall lebih sesuai untuk pelajar tahap 2 dan Lollipop lebih sesuai dengan keadaan dan fasilitis tu lebih sesuai untuk pelajar tahap 1. Murid-murid darjah 1 hingga darjah 3 lebih sesuai menggunakan kemudahan di Lollipop Shop kerana bahan bacaan serta ruangan yang ada direka khas untuk mereka. Cikgu Rasidah, guru penyelaras Lollipop Shop, berkongsi pengalamannya. Jadi ini untuk khas untuk murid tahap 1 lah. Boleh masuk satu kelas anggaran 30 ke 35 orang dalam satu-satu masa. Pun saya tak boleh tapis. Yang tahap 2 pun nak masuk juga. Sebab konsep dia yang sangat santai. Mungkin bilik ni pun kecil, dia kondusif lagi, ada sejuk. Jadi kalau nak kata sebab ada TV ke apa, sebab kita sekolah kita semua ada. Setiap kelas ada TV. Ada YouTube. Mereka bebaslah nak guna pun. Tapi mungkin kelebihannya kat sini yang selesa. Mereka boleh santai-santai, baring-baring. Mereka boleh main. Mereka boleh... jadi yang tahap 2 pun nak masuk sini. Jadi saya memang tak boleh sekat dah. Jadi tahap 1 ke tahap 2 saya biarkan je lah. Sekali lagi, saya Kumar Ulfa yang merupakan salah seorang kru Sindralands TVPSS SK Seri Indra ingin menemu bual cikgu dengan beberapa soalan. Bolehkah cikgu? Hai semua, nama saya Aishudan Bil Amron Nizam. Umur saya 10 tahun. Saya bersekolah di SK Bukit Ramang Putra. Saya ingin berterima kasih kepada cikgu saya Ustazah Syahadah kerana telah mengajar saya bahasa Arab sehingga saya mahir dalam bahasa Arab. Terima kasih juga kepada semua guru saya. Selamat Hari Guru semua. SK Seri Indra komited dalam mewujudkan suasana murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera, selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia. Kewujudan Seri Indra Mall menzahirkan gerak kerja berpasukan di kalangan guru-guru sekolah ini. Sebuah lagi bilik atau shop lot di Seri Indra Mall yang menjadi perhatian program sekolahku ialah bilik Sindralands. Bilik ini dilengkapi dengan peralatan penerbitan serta layar hijau atau green screen yang digunakan oleh unit TV Pusat Sumber Sekolah, lebih dikenali sebagai TV PSS. Tujuan dibentuk TV PSS dijelaskan guru penyelarasnya. TV PSS ini adalah satu projek inovasi di bawah Pusat Sumber Sekolah, bertujuan menyokong pembelajaran dan pengajaran abad ke-21 dan TV PSS ini menjadi satu platform kepada murid dalam mencungkil bakat murid di bidang ke arah pendidikan. Latar belakang kewujudan studio Sindralands berkait rapat dengan pandemik COVID-19. Kewujudan Sindralands ni bermula daripada tahun 2021 semasa pandemik itulah. Dan mantan guru besar yang lama mencadangkan agar studio green screen harus diwujudkan, memandangkan ketika itu semua PDPC secara atas talian online. Jadi kita wujudkan studio green screen ini sebagai platform kepada guru-guru menyampaikan PDPC secara online dan kepada murid. Bermula sebagai platform PDPC untuk murid ketika pandemik, hari ini Sindralands semakin berkembang dan memberi perkhidmatan penerbitan.
Di Cinderland ni kita menawarkan, kita memberi perkhidmatan lah. Shop Log yang Cinderland ni adalah kita memberi perkhidmatan seperti kita membuat rakaman secara MCP, iaitu multi camera production, dan juga SCP single camera production secara live streaming, dan juga kita ada memberi perkhidmatan green screen untuk rakaman-rakaman bagi murid pertandingan yang diadakan secara atas talian lah kan. Okey, selain daripada itu kita juga menghasilkan video-video untuk sekolah, sama ada video korporat sekolah dan juga video-video pertandingan yang dianjurkan oleh KPM. Cikgu Roswira berasal dari Perlis. Beliau telah bertugas di SK Sri Indra sejak tahun 2012. Beliau juga merupakan jurulatih TV PSS di negeri ini. Sekolah ini selalu dilawati oleh sekolah-sekolah yang lain, khususnya dalam melihat perkembangan TV PSS. Jadi selalu tertanya-tanya tentang kos, bagaimana Sri Indra ni dapat memiliki semua yang ada ini, equipment, device-device yang ada di dalam studio ni. Masing-masing tertanya bagaimana sumber yang kami perolehi untuk membeli barang-barang tersebut. Okey, sebenarnya kita bermula daripada yang asas lah. Awalnya studio ni hanyalah kain layar hijau saja yang kita guna portable membawa ke tempat, dan juga kita guna webcam saja. Lama kelamaan kita akan upgrade setelah kita meminta sumbangan daripada pihak-pihak luar, dan juga ada badan korporat yang menyumbang. Ready? Guys ready? Yes. Camera ready? Take 1, take 2, action. Take 1, take 2, action. Hashtag Sri Indra Leads, hashtag Sindra Educators, hashtag Sindra Kids, hashtag Sindra The Champion. Hai, apa khabar semua? Bertemu kita lagi dalam Sindra Talk Show bersama saya, hos anda kali ini, Farah Ulfa. Dalam segmen kali ini, kita ada seorang tetamu khas dalam lawatan penada aras ke Studio Cinderlands TV PSS dari Sekolah Kebangsaan Sri Indra, Kanga Perlis. Beliau yang dimaksudkan iaitu Cikgu Azwadi Azni Zani Rizanis bin Aziz yang merupakan guru penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Sri Indra, Kanga Perlis. Sebelum itu, saya ada satu pantun khas untuk cikgu. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang, saya ucapkan. Moga diiring restu ilahi. Saya telah berkecimpung dalam bidang ini semenjak darjah 4. Saya suka ni sebab saya belajar daripada sini saya tentang cara nak menggambar, lepas tu nak bercakap depan orang, lepas tu editing dia. Selalunya cikgu-cikgu saya, ibu bapa saya, mereka bagi support lah dekat saya untuk teruskan semangat saya ini sebagai wartawan. Kejayaan yang pernah saya capai, contohnya video kreatif di PSS, saya dapat Johan dan mewakili pergi kebangsaan. Lepas tu kuis tata bahasa, saya dapat Johan juga daripada 50 buah sekolah. Pembaca bestari, saya dapat tempat kedua dalam peringkat PKP. Lepas tu tahun lepas ada juga pertandingan seperti video kreatif dapat Johan. Pertandingan video kreatif satu lagi dapat tempat ketiga secara berkumpulan. Bakat adik Humaira Ulfa telah dicungkil oleh TV PSS Sri Indra. Bakat itu kemudiannya digilap menerusi aktiviti penerbitan di Cinderlands. Kejayaan adik Humaira dalam pertandingan peringkat negeri dan kebangsaan sekali lagi membuktikan bahawa Sri Indra Mall menyumbang kemenjadian murid. Dari sudut teknikal pula, murid-murid bertambah mahir mengendalikan peralatan rakaman dan mengangkat nama TV PSS Sri Indra dalam acara rasmi di sekolah-sekolah dan jabatan. Sebenarnya untuk membentukkan tim TV PSS ni, kita memerlukan kerjasama daripada guru-guru yang lain lah. Sebab di bawah tim ataupun line up TV PSS ni,
kita ada guru-guru yang berkemahiran di bidang videografi. Jadi saya akan meminta bantuan daripada diorang, dan kita ada jawatan kuasa khas lah. Ada guru yang diletakkan sebagai videografi, ada yang guru yang diletakkan sebagai skrip, membantu murid-murid, membimbing murid dalam menghasilkan skrip, dan juga ada guru yang jawatan kuasanya kita berikan sebagai editor untuk latih murid-murid, bimbing murid-murid dari segi editing video-video. Jadi alhamdulillah kita dapat kerjasama, komitmen yang baiklah daripada guru-guru yang lain. Saya bagi 10 bintang.